down a pound in the grams, bringing me dog shit. Coming to the town, putting it down, bitch, I ain't lost it. I did my homework, put in my own work, 1,000. I got niggas flying on jets, I put them in houses. If I was a little position, I'd be a killer too. I'm the one to pay all they buns and get their lawyers too. If you say you're down for your dog, you killer, take a charge. I can't never put him on the gram, this nigga down front. Cool nigga ain't supposed in my hand, I gotta put my card. Apa pula ni, kacamuk betul lah. Hari, aku tahu kau dah siap assignment ni. Kau buatkan untuk aku sekali, aku bayar 200. Bayar? Maksud kau aku buat kau bayar? Nah, ini pendrive. Siap nanti kau masukkan je assignment tu. Kalau aku terima, aku gak ada apresiasi aku sendiri. Ini seorang manah. Aku mesti laporkan. Apa benda lah pula ni, Ish? Hasil siasatan kami, awak didapati tidak bersalah. Bukan susah pun nak kelentong korang je. Senang hati aku. Ini kisah seorang pejuang akademik yang bernama Ryan, yang tidak pernah kenal erti jujur, tapi sangat mahir dalam copy-paste. Kehadiran, wakilkan kawan. Presentation, ambil kredit walaupun tak buat kerja. Hari ini, dia berjaya. Inilah produk sebenar bila integriti diketepikan demi sekeping kertas. Dia bukan sahaja menipu sistem, dia menipu diri sendiri. Okey, kita jumpa perfect lah aku nak. Senang kerja aku. Boleh terus print dan hantar ni. Datuk, ini laporan yang Datuk minta saya siapkan tempoh hari. Bagus Ryan, cepat kamu buat kerja. Tuan, macam biasa ya, projek saya lulus bulan ni. Apa ni, Cik? Notis tangkapan memberi suapan. Tak, ini salah faham. Encik, sila beri kerjasama. Tak sangka kan, Ryan memberi suapan. Ya, projek Datuk Abu hari itulah.